Tebuk tupai. Okey. Padu geng. Okey, hai, assalamualaikum geng. Selamat datang ke channel Dasuki Padu. Okey, untuk video kali ni aku nak mai tengok kebun durian ayah aku. Sebab baru ni aku mai ada durian. Jadi kita mai tengok okey. Jadi untuk lupa subscribe, like, comment, share. Let's go check it out. Okey, tu dia kita nampak buah tu. Mantap, berlambak ah. Area sini banyak ah. Okey, area atas-atas tu kita tak nampak sangat. Sebab dia hijau-hijau dah lain, hijau-hijau dah lain pada daun ah. Tu ada biji gerak. Oi, depan-depan ni pun banyak ah. Okey, di bawah tu pokok ada lagi 2-3 pokok belakang. Ni semua ada lagi ah. Okey. Ni kami nak buat jalan lorong balik ah sebab lorong dia tak nak masuk. Sekarang ni dah boleh masuk ah. Okey. Ni kalau cari ada kan. Tak pun dia tak lurus lagi. Alhamdulillah kita dapat parang. Jadi sambil-sambil kita tunggu ayah aku mesin belah sana. Kita buat air di sini dulu lah. Okey. Tebas batu lah kan, buat lorong lah. Sebab hari tu baru je tebas. Sebab kita ada buat video baru kan. Allah. Kita ada buat video baru tu. Sekarang ni kena aku cerah balik sikit lah. Tak banyak pun. Sekarangnya buat lorong lah. Tadi mantap Pak Abu lah. Okay. Ya. Okay kan, alhamdulillah aku baru lepas mesyur rumput sikit-sikit untuk buat jalan kan. Untuk buat lorong, buka lorong dulu. Okay, jadi time aku tengah mesin tadi tengah duduk mesin kena mata mesyur rumput. Bila aku tengok kawasan tu, kau dah punya banyak durian geng. Hari tu kan ada aku buat video pasal mai pecah kebun kan. Hari tu aku mai kubur baja. Masa dah cerah tu lah, kubur baja. Aku tanam pokok baru. Tapi sekarang ni alhamdulillah, lepas kita kubur baja tu, buah dapat banyak. Buah naik banyak. Jadi jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay kan, boleh tengok atas tu lah. Tak ada tu lah. Tapi kat situ memang berlambak lah. Pokok ni pun ada banyak. Pada depan tu, atas tu lagi. Ni memang banyak kan, besar-besar. Ni kalau jatuh bahaya. Okay, apa tengok ni mangkak Kau tendang kan. Tapi ni ada buah ni. Push. Hello motherfucker. Okay kan, apa tengok Duh. Lambak-lambak. Masuk lah. Ni aku rasa ni tebuk tupai. Okey. Padu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada lagi. Ni lama dah apa? Ni lama dah ni. Tapi banyak kera dia buat naik Suka tendang buah kan. Ni macam okey. Saat itu try himpun dulu. Kita tengok macam mana banyak dah. Okey, mantap. Okey, alhamdulillah ni satu ni kita ada bau yang menarik. Ni chip kita buka chip. Mantap pokok ni dia lama tak bergaram. Bila bergaram ni dia awam. Senang kita kita nak pokok kan. Orang tutup dulu pokok bergaram. Buah garam kat pokok kan. Pasal pokok ni tak sosal buah banyak. Lagi buah lagi masin ni banyak. Dia keluar masin. Garam bagi buah senang koyok. Orang. Hai. Jadi okey geng, kita durian tadi makak. Dah ya pak tak sabar tu. Okey, jadi durian tak sat di tamik mangkak. Memang asam lah. Tapi dia dah mula bau-bau lah.
InsyaAllah dalam 2-3 hari lagi mungkin okey lah. 2-3 di sini dah mula nak kuning kan. Dan 2-3 hari lagi mungkin okey lah. Sebab ni durian ni kira masih banyak kat atas pokok. Kira baru turun untuk buah mula lah, begitu lah. Sebab kita nampak kan pokok manggis tak banyak buah, pokok durian banyak. Okey, mantap. Okey geng, kalau hampa nak mata mesyuk rumput ni, aku memang recommend kat hampa. Mata mesyuk rumput ni aku akan letak link kat bawah nanti. Hampa boleh tekan link tu, hampa boleh dapatkan. Tapi memang puas hati lah. Pokok apa tak kalah, pokok durian pun boleh potong. Tapi makan masak dia macam mata so bulat lah, orang nak potong kayu kan. Tapi ni mata mesyuk rumput memang terbaik lah. 40 hatau. Ha? 40 lah. 40 gigi je. Gigi dah kan ada 40 lah. Memang recommended lah. Okey. Tu. Kayu insya-Allah. Oh, ni keranak kayu besar-besar tu memang makanan dia lah. Okey. Check kat bawah. Okey geng, alhamdulillah hari ni kita dah bawa bekal. Oh, tu dia pelbagai makanan yang ada. Ni nasi lemak. Nasi lemak daun pisang. Dan ni nasi lemak apa ni? Sayang kita check. No, tak apa. Macam nasi beluk lah. Yang keli ke? Yang keli lah. Yang keli. Kata ni nasi goreng tok aku bagi lah. Oh, jenuh makan tu. Banyak oh. Dengan ayak tadi kita bawa 2 botol mampu hati lah. Okay, terbaik lah. Okay kan, alhamdulillah. Kita pun dah nak balik lah ni. Sebab waktu pun dah tengah hari. Jadi kita main tengok lah butik durian apa betul tu, baru kita gerak. Okay, bismillah. Okay kan, alhamdulillah setelah kita kutip buah-buah durian yang kita dah luruh tadi. Okay, jadi apa tengok lah comel-comel besar ni. Okay, boleh turun ke bawah. Dah mantap Pak Bu. Padak kan. Kalau nak banyak ni pun jenuh kau lah pun. Okay. Oh, nanti insyaAllah kita akan buat lagi konten part tu untuk kita main kutip dan bermalam dekat sini. Okay, bersama dengan abang aku dah. Okay. Jadi itu saja video aku untuk kali ni. Korang pun semua jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Check balik button subscribe yang bawah. Kadang-kadang tak subscribe sendiri. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi pada video akan datang. Mantap Pak Bu.